Yunus sambung masih lagi dalam pasal beberapa larangan riba 4 dan perintah memelihara lidah. Dan kita telah melihat ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dan kita telah pun membaca 3 hadis. Yang pertama berkaitan dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Yang kedua berkaitan dengan orang muslimin yang afdal yang disebut orang yang selamat semua orang muslim dari lidahnya dan tangannya menerima Islam, selamat dari angkara jahatnya sama ada melalui lidah ataupun melalui perbuatan. Yang ketiga, jaminan Rasulullah untuk mendapat syurga bagi orang yang sanggup menjaga keselamatan mulutnya, lidahnya dan kemaluannya. Tangan tersebut menjaga mabaina lahyaihi wa mabaina rijlaihi. Jaminan supaya tidak melakukan dosa dan maksiat antara dua bibirnya, mulut, lidah dan antara dua kakinya, kemaluan. Bukan jaminan tak bermakna menjamin dia masuk syurga. Jadi kalau yang dijamin confirm lah. Sebab Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak cakap berdasarkan nafsu, tapi Nabi cakap tentang wahyu. Lalu hari ini kita sambung dengan yang keempat. Yang keempat, bahwa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu biha yasillu biha ila an-nar ab'ada mimma baina al-masyriq wal maghrib, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, bermaksud sesungguhnya ada kalanya seorang hamba Allah berbicara sepatah kata yang tidak diperhatikan. Tiba-tiba ia tergelincir ke dalam neraka oleh kalimah itu yang lebih jauh dari jarak antara timur dengan barat. Berat. Nabi sebut begitu, Nabi kata innal abda. Ini kalau kita pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pula dia dengar An-Nabi sama Nabi, dia dengar Nabi SAW bersabda. Innal abda, sesungguhnya seseorang hamba Allah sama ada dia hamba merdeka atau tidak, atau lelaki atau perempuan. Dia adalah orang yang merdeka yang ditaklifkan, bukanlah tanggungjawab. Maknanya orang yang tidak ada tanggungjawab adalah orang gila sehingga disiumat, orang tidur sehingga dia sedar, atau kanak-kanak sehingga dia akal balik. Selain daripada tiga itu adalah masuk dalam hadis ini. Innal abda. Sungguhnya hamba Allah itu dia akan bercakap, dia cakap. Cuma cakap dia tu dia tak fikir dosa pahala. Dia tak fikir haram halal, dia tak fikir boleh bawa dosa ataupun boleh bawa neraka pahala. Dia tak fikir sama ada kalimah itu baik ataupun tidak. Kalimah itu pula dicakap pendek panjang tak kira. Pendek panjang tak kira. Sebab kalau pendek, yang besar kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pendek. Tapi mengatasi timbangan berat yang lain. Maka oleh kerana itu apabila dia cakap semua ada baik, buruk, semua ada panjang ataupun pendek, yang dia tak fikir dulu. Dia tak fikir dulu dosa pahala haram halal sah batalnya, maka dengan kalimah itu kadang-kadang membawanya ke neraka. Sebab apa? Sebab kalimah itu kalimah yang boleh bawa dosa. Termasuklah mengumpat, mengkaji, mengkeji, mencaci maki orang ataupun fitnah. Maka kalimah itu menjadi sebab untuk dia masuk
neraka ini bermakna kalimah yang kita ucapkan tu perlu perhatian. Neraka tu Nabi sebut amat apa nama jauh dari jarak timur dengan barat, panjangnya luasnya neraka itu. Neraka itu juga satu uh, tempat yang derita sengsara, luasannya tak terkira. Dan kalau tengok bagaimana diceritakan, bila melihat ramai orang dimasukkan ke neraka, ditanya Halim Talak ni, ditanya neraka dah pernah belum? Ramai yang masuk, ramai yang masuk. Halim Talak ni dah pernah belum? Kata neraka, Halim Masjid ada tambah tak? Menunjukkan keluasannya yang tak terperi, keluasannya yang tak terhingga, keluasannya yang cukup boleh menampung semua yang dikehendakinya. Oleh kerana itu kita lihat besarnya arahan Nabi supaya jangan sampai kita cakap tu tak fikir dosa pahala. Jangan nanti kelak ni akan membawa ke neraka pada sebelah. Ialah dunia hari ini orang balak pun dia mulut dia. Kadang-kadang dia dengar lain, dia khabar orang lain. Lepas tu orang cakap, dia pergi sampai ke orang. Balah lalu. Balah lalu. Kau payah benda nak balah. Orang Arab tu balah itu orang Arab. Arab apa nama sedang khasrat macam mana? Balah. Balah. Hari serang kau ni. Kau ni kalah sebab dia tak bersedia. Balik. Minggu depan dia serang pula. Kau ni tak bersedia kalah. Maknanya menyebabkan boleh jadi pertempuran keluarga. Akhirnya jadi perang saudara. Akhirnya merosak negara. Maknanya mulut kita pandang mulut santan binasa. Pandang mulut badan binasa. Itu kadang-kadang. Ya. Kena hati-hati itu. Itu yang hal keempat. Sebab ada kata maknanya mayatabayyan. Yatabayyan itu maknanya mayatabayyan. Maknanya dia tak fikir dosa pahala baik buruk. Sebab tu kalau kita dengar ijak penawat tersebut ijak kumfasikum bina'i fatabayyan. Allah Ta'ala kita kalau kita dengar berita disampaikan oleh orang fasik. Orang fasik tu orang bukan kafir, orang Islam lah. Tapi orang yang semua boleh. Buat dosa boleh, buat pahala boleh, cakap buat Islam boleh, buat kafir boleh, jumpa Islam dia jadi Islam, orang kafir, dia seorang kafir. Maka fasik. Maka orang fasik buat berita ni Allah Ta'ala fatabayyan. Kena tabayyun. Tabayyun tu makna kena siasat, kena kaji, kena ambil tahu dulu usul asal kalimah itu. Takut nanti fatabayyun an tusibu qauman bijahalah fatubihu ala ma fa'al. Nah, di mana Allah Ta'ala kata takut nanti kamu akan meletakkan kesalahan kepada orang tak bersalah. Kali itu tadi yang menyebabkan akhirat esok kamu akan menyesal. Sebabnya apabila kita buat fitnah dia, kita buat dosa, kita mati caci, kemudian kita setelah berhutang dengan dia, akhirat esok dia ambil pahala kita habis. Pahala kita habis boleh ke dia. Tak cukup pahala, kita bagi dia, ada lagi tujuan kuasa dia naik kepala kita. Akhirat dunia kalau sama malu dengan duit lah. Sama malu dengan duit. Dunia ni mulut ke cakap apa ke tak kira cakap dalam apa ke apa bersama dia bayar dengan duit, dia tak bayar dengan sama apa, sama dengan duit je. 100,000, 200,000, juta. Kita tahu lagi itu betul tidak. Hakim pun macam mana Allah Ta'ala maka akhir dunia sama dengan duit, akhirat sama dengan pahala dosa. Pahala dosa sebab Nabi tanya atadruna manil muflis, Nabi tanya mu tahu tak siapa yang muflis? Sebab kata orang muflis tu orang yang miskin, tak ada harta, tak ada duit, tak ada apa. Nabi kita bukan. Tu nak kabarnya muflis akhirat besok ialah orang yang datang dengan pahala sembahyang, dengan pahala puasa dia, pahala banyak. Tiba-tiba dia buat khianat orang ni, dia dosa orang ni, dia zalim orang ni, dia fitnah orang ni, dia ngumpat orang ni, apa lagi? Dia faham orang ni. Maka semua orang tu akan tuntut dengan dia. Akan tuntut dia, maka dia bayar dengan pahala dia. Bayar dengan pahala. Habis pahala dia, siapa yang mengutang masih ada, maka dosa orang tu kepala dia. Bermakna, dia akan menanggung dosa yang banyak. Fatusbihu ala ma nadimin. Allah Ta'ala akhirat besok, dengan perbuatan kamu itu, kamu akan menyesal. Sudah. Menyesal dunia, ada harapan taubat. Ada harapan taubat. Menyesal di hari akhirat, tak ada tempat lah. Tak tempat, tidak ada taubat untuk akhirat. Kan tengok ada orang yang lawan Islam. Orang yang lawan Islam.
sampai last minute dia taubat. Allah tak terima taubat dia. Inna at-taibu minan dzambi kaman la tambal. Nabi kata orang yang taubat dari dosa dia, kalau Allah tak terima taubat dia, kaman la tambalah, macam orang tak ada dosa. Sebab tu kita lihat dalam hal ini, Nabi suruh kita jangan minta timur ganda. Jangan cita-cita nak mati degah, kata Nabi. La yatamanna ahadukumul maut imma mursidan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yastaqim. Nabi kata jangan ada di antara kalian yang minta mati segera, cepat degah. Sebab kalau dia orang baik, umur panjang, baik, umur panjang, banyak pahala. Baik, baik, umur panjang ni banyak pahala ni. Kalau dia pula orang tak baik, orang jahat, orang apa, umur panjang, biasanya orang yang dah tua, dia ada keinsafan, maka ia sedang mudah-mudahan dia bertaubat. Jadi kalau dia bertaubat, ada ibu binatang pika manda tambalah. Nabi kata orang yang bertaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, kamanda tambalah, seolah-olah orang yang tidak pergi dosa. Tapi jangan pula cadang, kalau itu aku nak buat dosa dulu lah, aku nak taubat. Buat dosa mati dah taubat, tak jadi pasal. Sebab tu dia kata kita kan Allah Ta'ala apa nama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala kata jangan mati jangan mati Islam. Bila nak mati? Wallahu a'lam. Sakit, belum tahu orang sakit mati. Kadang-kadang orang jaga orang sakit mati dulu. Maka oleh kerana itu jangan cita-cita nak buat dosa dulu lepas tu nak taubat, sebab kita tidak tahu bila mati. Maka kita kena sentiasa menyediakan diri kita sebagai seorang Islam yang diridai oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau kita mati waktu itu, kita mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang kelima. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang hamba ada kalanya berbicara tentang sesuatu yang menyebabkan keredaan Allah yang tidak diperhatikan, mendadak tiba-tiba ia telah diangkat beberapa darjat oleh sebab kalimat itu. Dan ada kalanya seseorang hamba mengeluarkan yang menyebabkan murka Allah dengan tidak diperhatikan, tiba-tiba ia terjerumus ke dalam neraka. Ini pun macam yang tadi juga lebih kurang. Macam yang tadi juga lebih kurang. Cuma ni Nabi kata seseorang hamba sedia, bukan orang gila, bukan kanak-kanak yang belum akil balik, bukan orang tidur. Itu dia. Seseorang hamba itu dia bercakap, dia bercakap benda baik. Dia cakap benda baik yang dia tak fikir benda baik itu akan dapat ganjaran pahala yang banyak. Maka tiba-tiba dengan kebaikan yang dicakap, dengan kebaikan yang dipertuturkan, dengan kebaikan yang dicerita, dengan kebaikan yang disebut orang buat baik belaka, maka dengan sebab itu ya Allah Ta'ala angkat dia beberapa darjat. Maknanya dia cakap baik, dia khabar baik, dia molek belaka, maka dengan kebaikan itu menyebabkan Allah Ta'ala mengangkat darjat. Darjat ini maknanya darjat. Kemuliaan. Bukan darjat. Kemuliaan seseorang itu diangkat. Kita tak tahu mulia orang itu kawan. Kemuliaan itu Allah Ta'ala angkat dengan kemuliaan itu. Dan tahu satu lagi Nabi kata boleh jadi seseorang hamba itu cakap dengan kalimah yang mendatangkan dosa. Kalimah yang mendatangkan dosa. Kalimah yang membawa kepada fitnah, bawa kepada bohong, bawa kepada sombong, takabur, maksiat sebagainya. Tiba-tiba kalimah dengan kalimah itu akan membawa dia ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kira-kira itulah kalimah ni juga main. Dosa besar
Dalam hadis yang sebelum ini jumpa berada di antara lidah mulut ataupun kemaluan. Maka besarnya dosa. Macam kita baca juga hadis Nabi SAW. Apabila Nabi tengok lalu kat dua kubur, Nabi kata, saudara kamu dalam kubur sedang diazab. Sahabat dia, ya Rasulullah, dosa besar, dosa kecil. Nabi tak tahu dosa besar, dosa kecil. Nabi kata, hasurami di mulut. Mulut. Bainal lahyai. Mulut. Maknanya bawa mulut. Buat fitnah. Caci maki, adu domba. Yang ini kerana buat kencing ni tak lawan. Kencing tak betul molek. Gitu dia. Istibrak. Kencing pakai angguk-angguk itu bahasa ni. Air kecil meleleh. Lepas tu ambil semayang. Semayang ada teh. Sunat. Zuhur barakah. Ba'diyah barakah. Bukan main. Tapi tadi waktu lepas kecil tu air kecil meleleh. Air kecil jangan mudah. Maka semayang tak sah. Kalaupun dibayang air banyak. Maka oleh kerana itu Nabi kata hak ni kerana mudah. Hak ni kerana kecil. Jadi samalah hadis kita baca sebelum ni, maknanya bainal lahyai ini antara dua bibir, antara dua janggut, antara dua bisai dengan janggut. Wa bainal fakhizai, bainal rijlai, antara dua kaki macam celaka kemana. Maka ni dia cakap benda baik dapat pahala dan dia. Kata orang-orang baik, contoh guru dulu tak. Wanita baik-baik lah. Untuk gini, dia sebut gini. Dia sebut akhlak Islam gini. Jadi orang dengar pun mula nak amalkan baik. Oh, tu baik. Dia tidak, tapi orang cerita tu, orang tu mengajar kita kemarin juga, bulan 4 tahun lepas, dia ajar buat akhlak Islam. Kena buat gini. Kita orang Islam ni, kebanyakannya masih tak ikut Islam banyak. Masih tak ikut cara Islam banyak. Maka dia cerita orang. Jadi orang tu buat Islam. Jadi, dengan tak langsung, tu guru tadi akan dapatkan dalam pahala hasil daripada amalan orang tadi. Sebab dia ajar baik, dia khabar baik tu orang bawa. Orang yang bawa mendapat pahala, orang yang boleh mendapat pahala. Orang tu pula dia jenis cakap tak boleh. Tak pandai tapi nak berfatwa juga. Maka orang ikut fatwa dia. Buat maksiat dosa. Habis orang dapat dosa. Orang yang buat dapat dosa, orang yang menyampaikan dapat dosa, orang yang memaklumkan dosa itu pun dapat dosa. Ini benda-benda yang nampak mudah tapi bukan mudah. Nama-nama apa sebut tadi buat akhlak Islam. Sebut dah minggu lepas. Mana ada orang cerita bagaimana orang kafir duduk negara kafir tapi amalan dia banyak yang bertepatan dengan Islam. Bertepatan dengan Islam. Orang Islam duduk di negeri umat Islam, perangai akhlak buat dia tidak ikut Islam mana, maka apa dia kaji, negara dia, umat di negara dia duduk tempat Allah kali. Sedangkan negara kafir duduk tempat contohnya. Macam orang kata lah, orang Jepun kalau buat masa, orang Jepun tepat. Dan dia bukan Islam. Tapi dia beramal dengan masa, kita macam orang asli. Tapi tak tepat masa. Yang kita heran tau. Kita heran contoh. Dah tahu dah. Kerja tu pun dah pun tak terbang pergi 10 suku apa. Dah tahu dah pukul 10. Nak terbang pergi 10 suku apa. Pergilah pukul 9.55. Paling tewak pukul 10. Lewat pukul 9.55 ni bahas. Orang awal asli dah. Tapi dia orang pun dia macam cerita minggu lepas jugalah. Dia masuk tandas. Dia menyumpah sapu, dia berak tinggal 3 orang. Puasa tak guna. Mati. Lepas dia jumpa, sumpah. Dia berberak. Masuk-masuk. Air dalam tangki tandas tu tak pernah lagi. Dia kopak. Tak masuk. Dia pun keluar tinggal. Tadi dia marah buat tu tinggal tangan naik. Dia tinggal tangan naik. Dia buat maknanya dia tahu hanya dia tak. Maknanya di sudut amalan orang Islam tak berhubungan dengan besar. Tulis dalam an-nazar dengan iman. Dan itu kebesaran sebab daripada iman. Contoh. Bukan payah asal. Nampak aku pun tak contoh tu. Sebab tuan jangan satu ni tak faham balik. Dia masuk masjid tersebut. Dari pandai cari kipas. Sus kipas. Sus lampu. Lepas bayar. Tinggal hidup. Mari orang lain pula. Hak kaji ni pula. Hak kaji. Cakap orang tak hidup. Orang nak guna kipas. Nampak siapa dia? Dia kaji hidup. Begitu pula. Buat dosa tak ke? Orang tu mari sembahyang. Pasal kipas. Pasal lampu.
Dia sudah sembahyang, dia nak keluar. Raja berdoa, bila duduk di padang bukit, kawan nak kawan tu sembahyang. Ah, masa aku bercakap, kedua tu tak kira pasal orang nak sembahyang itu. Atau orang masjid sendiri. Orang tu malah dia orang sembahyang Syak. Imam tu bila nak balik dengan. Oh, dia kata, aku ingat kata imam tu bila. Mayang berapa dari pagi ni? Waktu kita bilang, oh, maknanya kerja kita tidak menggalakkan orang berbaik. Cuba kita katakan sekejap bagi orang yang nak relax apa semua baru. Kita menggalakkan orang berbaik. Apa bahaya? Macam ni, bulan lepas, bulan Syawal. Ni bulan Zulkaidah lah. Kita tidak menggalakkan orang puasa sunat. Asyik puasa, asyik nak hari tertentu je. Oh, mari aku nak puasa esok hari ni, tak apa, aku dah. Kita pula campaign dia supaya dosa dia buat puasa sunat. Sepatutnya kita galakkan dia buat puasa sunat. Macam mana nak buat? Kejap akhir-akhir ke, bulan Syawal atau buat malam ke, ataupun saya buat sangat ke raya sehari je, hari-hari juga. Cerita berangai ada betul nak kena mula. Jadi maknanya apa tu bulan Zulkaidah habis bulan Zulkaidah. Ya. Tuan kamu. Ha. Atau lagi aku rasa setahun sekali. Hari Arafah. Macam hari Syawal, 6 Syawal tu tahunan tu. 6 Syawal tu 6 hari Syawal tu tahunan. Dalam setahun tu je. Jadi waktu tahunan setahun sekali tu lah dia dapat kena beli. Hari Arafah tu lah kita dapat kena beli. Ada contoh. Jadi maknanya benda-benda baik ni kadang-kadang kita tak nampak. Kita lupa. Jadi kita kena buat cerita yang boleh mendatangkan kebaikan supaya dapat baik. Hadis yang ke-6. Yang ke-6. Hadis yang ke-6. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن حارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل nampak tadi baca kenapa dia? Baca dah? Baca sudah? Baca dah kenapa? Dah lagi. Lagi tadi yang 5. Yang ke-6 baca ulang. Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma kana yazunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allah ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ma kana yazunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allah lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Rawah Malik wal-Muwatta wal-Tirmidzi. Abu Abdul Rahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seseorang melepaskan sepatah kata dari kerajaan Allah yang ia tidak menyangka akan sampai demikian rupa, tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam kerajaan hingga ia berhadapan dengan Allah. Demikian pula ada kalanya seorang berbicara sepatah kata dari kemurkaan Allah yang ia tidak menyangka akan demikian rupa, tiba-tiba dicatat oleh Allah dalam kemurkaannya hingga hari bertemu padanya. Hadis ini pun macam tadi juga. Tadi dia sebut ini bawa surat tadi dia sebut bawa syurga atau bawa neraka. Ini kabarnya dia cakap dengan benda baik. Tak kira benda baik tu sama ada akhlak ke ibadat ke apa-apa perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Bukan. Ya betul. Sebelum tahu lagi Abdul Rahman Bilal bin Al-Harith bin Asim bin Sa'ad bin Qurrah bin kita panjang dia. Dia ini nama rombongan daripada Muzainah. Dia
pada rombongan menghadap Nabi pada tahun 5 Hijrah. Macam itu dia. Dan dia ni waktu masa pembukaan Mekah, dia membawa bendera Muzani tu nama kabilah dia, Muzina. Kemudian dia tinggal di Basrah dan jadi mati pada tahun 60 Hijrah. Waktu umur dia 80 tahun. Dan dia meriwayatkan 8 hadis. Sebab juga orang dia kata Nabi beritahu orang tu dia cakap benda baik yang Allah Ta'ala redha. Dia tak fikir dia cakap tu maka akan sampai ganjaran yang cukup besar. Tiba-tiba hari dia bertemu dengan Allah, dia dapati bahawa ucapannya itu dicatat. Ucapan baik dia dicatat. Hingga dia bertemu dengan Allah sepanjang dia catatan. Jadi bermakna baik. Yauma yalqahu bermakna hari dia mati. Maknanya ketika dia mati ataupun pada hari kiamat boleh juga. Dalam waktu dia mati dia akan lihat bagi catatan baik dia. Ataupun hari kiamat nanti ketika akan dihisab, ditimbang, dia akan lihat catatan baik dia. Maka dia akan bertemu dengan Allah muti'an sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak fikir hak dia cakap tu ganjaran besar. Tapi pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh malaikat dan Allah Taala. Jadi maksud keadaan yang memaklumkan kepada kita bahawa kita cakap benda baik yang boleh mendatangkan kebaikan, sama ada mengajak orang beriman, beramal, ataupun mengajak orang berakhlak mulia, mengajak orang tolong bantu orang. Dia tolong bantu orang dia ada juga kebaikan dia, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Sebab tu kadang-kadang orang tak nampak pahala. Maka kita contoh pahala. Pahala orang puasa. Ada orang puasa. Orang puasa sunat. Orang puasa sunat ada pahala. Tiba-tiba tak jumpa dengan keluarga dia, waris-waris dia 40 tahun tak ketemu. Mari rumah dia. Dia puasa sunat. Agak-agak nak puasa sunat ke nak sambung puasa tu ke nak batal. Kawan tu mari lepas asar lah. Dia telefon depan rumah dah sebab dia make apa dia tu khabar. Google tak cakap apa dia tu. Sampai depan rumah dah. Telefon dia bilang tak di rumah ya. Pasal dah. Oleh kerana hari dia mari pasal dia pun dia puasa. Tak ada ayat apa. Mana kamu? Sedih tak? Maka waktu itu lebih afdal dihidangkan makanan kepada orang ni dan dia makan sama. Dia akan dapat pahala puasa hari itu dan dia akan dapat pahala meraihkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia lah tetamu ni. Ni tetamu ni siapa dia? Waris-waris dia. Apa cerita? Aku tahu tak tahu. Maknanya itu. Dan kalau kita puasa pula kena aja. Dah banyak tahu. Abang puasa. Orang nak makan tak? Tetamu kita tu nak makan tak? Kita puasa tak lama nak makan. Maka kita pun bismillah. Makan sama. Mula ni. Tapi Allah katakan kita sekejap lagi nak kawin. Sekejap lagi nak kawin. Mau nak pahala tak puasa tu untuk pahala. Pasal dia Allah Ta'ala beri. Mana tu Allah Ta'ala beri? Nabi ajar. Dan kalau ni Nabi kata rakyat tetamu ni orang yang tetamu tadi, maka dia dapat dua pahala. Pahala puasa dan pahala akhir tetamu. Kadang-kadang orang tak nampak macam orang tak nampak. Kita tak ngaji lah. Kita dah faham ilmu kita. Ilmu kita puasa sunat. Itu lepas tu Nabi kata, Nabi kita SAW. Ada ketika Nabi balik rumah, isteri Nabi kata, Ya Rasulullah, untuk sarapan pagi tak ada apa nampak kita. Nabi kata apa tu? Puasa. Mudah. Dia tak apa-apa. Satu ketika pula Nabi balik. Dia kata, Ya Rasulullah, tadi ada orang hantar makanan ni. Makanan tu yang Nabi gemar, Nabi suka. Ada orang hantar makanan ni. Kalau simpan petang pasti. Nabi kata, ampun tadi niat puasa sunat. Tapi dah ada makanan pun kau besar. Dia makan je lah.
Maknanya fleksibel yang dalam Islam cukup cantik. Maka sebab tu Nabi kata orang tu dia cakap benda yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha yang dia tak fikir pahalanya. Tiba-tiba akhirat besok ataupun ketika dia nak mati, dia nampak bagaimana kalimah tadi itu adalah Allah buatkan yang dicatat oleh malaikat. Sampai hari nak mati dia, sampai mati dia temu, sampai masa hisab. Lihat lagi bagaimana kebaikan yang itu dicatat, direkodkan di hadapan Allah Subhanahu. Kalau cakap molek, kalau cakap tak molek, buat tak molek, bagi tahu tak molek, cerita tak molek, maka ketika itu dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesaran pertama ketika nak mati, nampak belaka tak molek. Satu. Yang kedua, ketika mari mizan timbangan. Maka ketika itu sekali lagi buruknya itu balik ke dia. In asal tumpah Allah Ta'ala kata apa yang dibuat tentang keburukan dia akan dapat ganjaran kebaikan buruk itu dengan dosa-dosa yang disediakan dengan dosa-dosa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tadi Muhammad bin Al-Has Al-Muzani gelaran kepada keluarga dia, kaum dia. Dia sebut lagi, ada yang sebut tempat ni, Ibnu Abdul Bar, dia kata berdasarkan hadis ini, kalau ada orang yang menyokong, inda sultanil jair al-zalim, orang yang sokong perbuatan pemimpin yang jahat, yang zalim, supaya dapat buat, maka dia masuk Allah Ta'ala murka dia. Seorang yang bercakap tolong bantu perbuatan pemimpin yang jahat, yang zalim, yang khianat kepada rakyat, tiba-tiba dia nak cari modal, nak cari ganjaran, bolehlah pani orang dunia ni hantar jadi nasihat ke, bolehlah projek apa, tapi dia telah mendapat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sini, apabila pemimpin itu jahat ke zalim ke, dia tak mesti bunuh orang. Dia kata sama ada bunuh orang ke, zalim ke, atau khianat ke hamba rakyat dia, maka orang yang menyokong itu, menolong bantu orang itu juga akan dapat hawat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, kalau orang buat baik, kita sokong dia, kita bantu dia, maka kita juga akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Ibnu Abdul Bar. Maknanya kita ingat tak apa dah. Orang buat salah, orang buat jahat, orang buat zalim orang, kita tolong bantu dia. Kita tolong sampaikan ke orang tu, tak apa dia bagus kita. Maka kalimah kita adalah kalimah yang dimurkai oleh Allah. Apatah lagi kalau orang tu orang besar, yang orang percaya belaka, kita kapal macam tu, ramai orang yang teraniaya dengan dia, maka dosa juga amat besar dasarkan kepada berapa ramai jumlah orang yang menerima kalimah-kalimah tadi. Nampak mudah tapi sakit. Sebab itulah kesalahan dengan manusia, dia kena minta ampun dengan manusia. Kesalahan dengan Allah, dia kena minta ampun dengan Allah direct. Macam cerita zaman Nabi Musa tu lah. Dia buat dosa, buat maksiat, tinggal bala turun, sehingga Nabi Musa berdoa, ya Allah, apa doa tak makbul. Allah Ta'ala kata, doa tak makbul. Maka ini kerana ada seorang hamba aku dah buat maksiat 40 tahun. Apabila maksiat dia 40 tahun, maka bala turun. Berbala turun, semua orang kena. Semua orang kena. Orang baik kena, banyak kena. Sebab tu Nabi kata, kalau ada orang buat dosa maksiat, kita kena sekat dia. Sebab kalau turun bala, kena belaka. Maka Nabi Musa kata, dah buat macam ni, ya Allah, supaya diorang akan makbul, bala tak kena. Allah Ta'ala kata, Musa lah, wahai si fulan yang telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sekali-sekali selama 40 tahun, keluar daripada negeri ini. Musa kata, ya Allah, dah kata keluarnya, bukan ada contoh. Allah Ta'ala, Musa, suara tu akan sampaikan seluruh negara.
Nabi Musa pun seru, wahai si fulan, siapa yang melakukan dosa maksiat gini, selama 40 tahun, sila keluar daripada negeri ini, kerana kami tidak mahu kamu berada di sini. Sebab adanya kamu di sini, dan balik daripada Allah. Doa kami tak makbul. Dia tunggu apa ada orang mengadak. Tuan, saya lah nak keluar. Tiba-tiba tak ada seorang pun yang datang menghadap Nabi Musa AS. Tak semena-mena, apa malam petaka dah hilang. Nabi Musa pun tak ada orang malaikat bawa nak keluar daripada negeri ini. Tiba-tiba pada tanya Allah Ta'ala, wahai Tuhan, bagaimana ni? Malam petaka dah hilang, bagaimana orang itu keluar negara kita ke macam mana? Allah Ta'ala kata, apabila terdengar suara kamu begitu, orang itu fikir, kalau aku nak keluar, nak kena kadang nak mendak Nabi Musa, nak kena, wahai Nabi Musa, aku nak buat maksiat, maka aku mohon maaf, aku nak keluar. Dia kata, tak pernah sabar nak buat dekat Nabi Musa, tunggu 40 tahun buat maksiat, maju. Maksiat dengan Allah Ta'ala, maju. Jadi oleh kerana itu, ya Allah ya Tuhanku, takkan aku nak hadap Nabi Musa, tak buat kesalahanku, ya Allah, ampuni Nabi Musa. Adik tahu, direct dengan Allah Ta'ala, sebab dosa dengan Allah Ta'ala, bukan dengan dosa. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Kata Allah Ta'ala, oleh kerana dia minta ampun, semua-semua minta ampun, dan dia tidak mau menghadap kamu, tak mau bagi manusia tahu, dia nak atas dia rahsia dia dengan aku saja, dan dia minta ampun sungguh-sungguh, maka aku ampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Aku ampun dosa tak biar cerita. Tak adalah tadi malam tak ke tadi. Nabi Musa kata, wahai Tuhan, minta nak tengok sekali. Nabi Musa kata, ya Allah, minta tengok sekali orang tu. Apa jawab Allah? Waktu dia buat maksiat, aku mau marah dia, aku murka dia, aku tak tunjuk dia, aku tak buka aib dia. Waktu dia buat maksiat, aku tak tunjuk dia, aku tak tunjuk dia, mana kesalahannya aku tutup, apa yang kena aku tutup. Setelah dia taubat, aku nak buka rahsia dia, aku nak buka aib dia. Itu bukan aku kata. Kalau dia buat salah buat aku tutup aib dia, maka selepas dia taubat, lagi aku tutup aib dia. Tidak aku membocorkan aib dia itu. Kita. Sebab itulah kita aib ni Allah Ta'ala bagi kita, kalau kita buat kesalahan, Allah Ta'ala kawal dengan orang. Ada orang lama kata, kalau kita buat salah, buat dosa, musuh kita. Buat dosa, musuh kita. Kata dia, tak ada orang yang akan kita musuh lagi. Sebab banyak dosa kita buat. Semua Allah Ta'ala tak tunjuk. Kita orang tahu. Pagi-pagi ni buat apa dosa kita? Tak tahu. Saya balik sebab tu mahasiswa pun ada. Jadi itulah yang hadis yang ketiga, 456, 3 hadis. Hadis yang ketujuh ini sama semula insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung dengan Khalifah Umar Al-Khattab, fiqh siasah Khulafa Ar-Rasyidin 2. Sebagaimana kita pergi minggu sebelum ni kita dah baca dah pembukaan Islam di wilayah Rom Timur, Mesir dan Libya. Tajuk asalnya baca kemenangan diiringi kemerdekaan, bukan penjajahan. Jadi apabila Islam masuk ke sebuah negara, Islam tidak menjajah, macam penjajah buat kat kita. Tapi Islam memberikan kemerdekaan, negeri itu akan jadi negeri yang merdeka. Itulah kehebatan Islam. Dia masuk negara orang, dia akan memerdekakan negeri itu, dan negeri itu akan maju. Tak macam orang kafir, dia masuk negeri orang, dia berganyak habis harta orang. Dia kaya kepada rakyat jelata, harta rakyat negeri dia, kemudian harta negara milik dia. Hari ini sambung dengan kekuatan rohani asas kemenangan. Ni nak cerita bagaimana kemenangan boleh berlaku walaupun berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia yang lepas. Maka cerita kekuatan rohani ini perlu diambil perhatian supaya kita juga boleh mendapatkan ajaran daripada Allah apabila berhadapan dengan situasi itu. Maka terdapat rahsia kekuatan umat Islam sendiri. Khususnya apabila mereka benar-benar menghayati ajaran Islam. Menghayati ajaran Islam secara menyeluruh. Muka surat 290. 29. Bukan bola. Itu lain. Dia kata menghayati ajaran Islam secara menyeluruh. Islam di agama yang hulu-hulu fasil mikafah. Masuklah Islam itu semua sekali.
Jangan buat sembahyang, puasa, zakat, haji masuk Islam, ikut Islam. Mari muntah, tak ikut Islam. Tak, mana kamu? Nak ambil zakat, nak ambil duit zakat, baca baca ayat zakat. Waktu nak bagi duit zakat kau orang, ikut sing dia. Siapa yang jadi kroni boleh dapat. Dia tak masuk anak dalam pun boleh hidup. Tu dia. Ataupun yang baik ikut Islam. Mari bahu hakam, kalau Islam. Maka dia kata, menghayati ajaran Islam secara menyeluruh. Perkara ini jelas dijelaskan oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kalian ke jalan yang lurus, kami jadikan kalian wahai umat Muhammad SAW satu umat pilihan lagi adil, satu umat pilihan lagi adil, supaya kalian layak menjadi orang yang memberikan keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kalian. Ini nama nak maklumkan bahawa kita ini umat yang istimewa, yang membawa manusia ke jalan yang lurus, umat pilihan adil. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala kata supaya kamu menjadi orang yang memberikan keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Lalu Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kalian. Maknanya perbuatan kita ini disaksikan oleh Rasulullah. Betul apa yang malu fasayarallahu amal rasul wal mu'min. Kerjalah kata Allah Ta'ala. Katakanlah ya Muhammad, beramallah kamu. Nescaya amalan kamu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, dan dijadikan pandangan daripada orang beriman. Jadi orang Islam ni tahu. Sebab tu kalau orang beriman kata kita jujur lah. Kalau orang beriman kata orang tak jadi dia tu kafir, perangai macam kafir aja. Sebab tu dunia hari ini kadang-kadang membaca tempat baca tentang satu artikel, satu syarat. Syarikat kafir yang menolong Yahudi. Kerja dia memang Yahudi lah, tapi dia mari Malaysia, dia buat program-program yang nampak. Dia tak jumpa bulan puasa, dia buat. Bahagian daripada usaha dia, berikan dia ialah berbuka puasa bersama dengan anak yatim. Orang pun tak apa syarikat ni. Lepas tu pula berbuka puasa dengan asnaf yang boleh berzakat. Dia orang baik. Sedangkan dia di Malaysia buat jual gitu, dia nak bilang keluarga dia pergi luar negara kafir. Jadi maknanya pada pokok asalnya tak ada loh. Ni dia hanya berpura-pura. Okey, baik. Seterusnya ciri-ciri jadi Allah Ta'ala sebut kita ini, kata Allah Ta'ala, umat yang pilihan lagi adil. Maka kita akan Rasulullah disaksikan kita. Pada segala amalan kita itu Rasulullah akan disaksikan dia akan betul juga. Betul tidak amalan kita. Kemudian amalan kita itu Allah Ta'ala yang pertama, Allah Ta'ala saksi, Rasulullah dan saksi. Yang ketiganya orang beriman. Jadi kalau orang beriman kata okey, dia. Kalau orang beriman kata tak pakai diri, depan kita baik belakang, tak jadi. Maka ketika itu jangan tunggu orang kafir puji. Kalau kafir puji belum tahu lagi. Kalau orang Islam puji, tak betul. Sebab kadang-kadang ada orang yang malah dia itulah. Seterusnya ciri-ciri umat dihuraikan melalui firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul qura lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu semua wahai umat Muhammad SAW adalah sebagai umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Maknanya umat Islam yang ikut ajaran Rasulullah adalah umat yang terbaik untuk orang ramai. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Serta kalian pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman.
Sebab orang Islam ni, apabila dia ikut Rasulullah, dia akan buat baik dan dia akan cegah buat maksiat. Maka oleh kerana itu, dia adalah orang yang terbaik di kalangan manusia. Sebab tu kita tengok kalau orang Islam, kampung dia tu orang kafir, ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau orang Islam duduk kawasan orang kafir, mana rumah? Ni kepala, ni kepala. Dia nak halau kita mudah je. Dia belanja banyak-banyak. Dia belanja banyak-banyak. Kita balik rumah, dia nak macam segar, dia kejar. Lama-lama kita pun jual dalam. Senang dia. Tak payah apa. Tapi kalau hak Islam, orang Islam, mari orang kafir tu, tak ada pula. Kita kacau, dia pula kacau kita. Belanja dia, babi dia. Kita pula yang dikacau. Itu baiknya orang Islam. Maka Allah Ta'ala kata, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu, wahai umat Muhammad SAW, adalah sebaik-baik umat untuk manusia sekaliannya. Sebab apa? Sebab kita buat baik dan kita larang buat jahat. Bukan kakak kita tu, kita beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka segala amalan kita buat, kita ada dosa pahala. Orang yang ada dosa pahala ada kawalan. Orang yang tak ada dosa pahala, siapa nak kawal dia? Kita ni, walaupun tak ada orang, tak ada polis pun, kita tahu dosa pahala. Tak apa, tak curi. Tak curi, jumpa orang, tak curi sebab dosa pahala. Kalau orang tak ada dosa pahala, dia tengok jalan polis, dia tak apa, faham kedua. Gitu dia. Jelas-jelas dia jadi polis, faham juga. Faham, dia tak ada dosa pahala. Harapkan dia tak ada dosa pahala juga. Mana kamu? Dah? Tu yang jadi harapkan immigration faham. Masuk ramai orang boleh pasport, boleh kandalan. Boleh kamu? Dan tak harap dia nak sebab dia kerja dia. Dan kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Orang kafir. Kalau orang kafir itu Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ni sepatutnya dia beriman lah. Sebab dia beramal, dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Nasrani itu dia baca kitab Injil tapi tak beriman. Dia buat mana? Kan ada kepentingan dunia. Jadi orang kata tak beriman. Kalau beriman, Allah Ta'ala kata baiklah. Tapi apakah daya, ada yang beriman sikit sangat, tapi kebanyakannya fasik. Fasik ni setangga dengan kafir dah. Fasik ni buat dosa yang gitu. Secara lebih terperinci lagi, jelas sekali bahawa tentera Islam yang kecil jumlahnya dan sedikit kelengkapannya dibandingkan dengan kedua-dua kuasa besar dan fasik telah berjaya mencapai kemenangan disebabkan oleh kekuatan moral dan yang tinggi dan faktor-faktor berikut. Jadi maknanya walaupun tentera Islam ni sikit, kelengkapan juga canggih macam orang dan fasik kuasa besar tu, tetapi mereka mempunyai kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan yang terbaik yang tidak ada pada orang lain. Antaranya dia kata kekuatan iman. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya SAW serta seluruh ajaran Islam merupakan jalan kemenangan daripada dunia hingga akhirat. Islam beriman dengan benarnya akan akidah Islam dan janji Allah kepada manusia yang beriman di dunia dan hari akhirat. Ini letak di situ. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia jadi juru molek. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Kalau ada duit tidak sah. Ada puasa dia tak salah guna puasa. Sebab dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dibulakkan di hati. Hal ini menjadikan tentera Islam tidak mengenal arti kalah dalam berjihad. Jihad tu kerja Islam. Maka kalau menang bukan kerja kita. Tak boleh ni. Kita sikit. Aduh, tak lawan lah. Tak lawan lah. Dah. Lawan tentang lawan. Wakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Allah Ta'ala kata berapa banyak berlaku golongan sikit dapat mengalahkan golongan banyak dengan izin Allah. Maka orang Islam dia berjuang lah, tapi kena kalah menang. Tidak mengenal arti kalah dalam berjihad. Sama ada hidup dengan kemenangan atau mati dengan kemenangan juga. Hidup dengan kemenangan dapat tabir negara,
mati dengan kemenangan dapat syahid. Bahkan kemenangan selepas mati lebih besar dan bernilai kerana akan dinikmati buat selama-lamanya. Akhirat itu kekal abadi, dunia sementara je. Jadi maknanya yang pertama kekuatannya ialah kekuatan iman. Disebut lagi oleh Allah Ta'ala kepada dia percaya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kalian berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kalian. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang besar, dan ada lagi limpah kurnia yang kalian sukai, iaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikan berita yang menggembirakan ini kepada orang beriman. Jadi, Ustaz pegang ni Allah Ta'ala ajak bisnes dengan Allah Ta'ala. Niaga Allah Ta'ala. Niaga manusia tipu. Niaga manusia, saing manusia kadang-kadang tipu. Syarikat hak buat orang beri hati pun kadang-kadang kawan dua orang buat bisnes, menang agak-agak untuk sikit, maju sikit, mula dia nak lingkup kawan dia, nak rosakkan kawan dia ramai. Ni niaga Allah Ta'ala. Niaga Allah Ta'ala apa? Menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Untungnya ialah selamat daripada azab hari akhirat. Itu yang pertama. Kalau kita kata akhirat tempat kekal abadi, maka kita kembali ke hari akhirat. Jadi kalau akhirat besok ada syurga dengan neraka, maka hak ni niaga Allah Ta'ala selamat daripada azab neraka. Modal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lepas tu memperjuangkan agama Allah dengan harta benda jiwa raga. Itu modal kita. Nampak modal apa sakit? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjuang menegakkan agama Allah dengan harta benda jiwa raga. Allah Ta'ala kata, ini lebih baik ni kalau kamu tahu. Sebab apa? Itu modal kita. Apa sebab? Yaghfir lakum dhunubakum. Yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Yang kedua, masukkan dalam syurga. Yang ketiga, mana? Yang kedua, masukkan syurga. Yang ketiga, menganugerahkan mahligai, istana di syurga. Syurga istana. Istana itu rumah dia. Istana apa dia cerita, ada yang 1000 bilik pun ada. 1 bilik pun ada istana. Mana rumah? Mana ni? Dia bilik rumah. Itu maknanya modal kita ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjuang menegakkan agama, tapi dengan harta benda jiwa raga. Sakit. Allah Ta'ala beri apa? Yang pertama, ampun dosa. Bila ampun dosa, masuk surga. Lepas tu dapat mahligai. Tapi ada selagi Allah Ta'ala kata, selagi wa ukhra tuhibbunaha tu bantuan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Lihat dunia. Allah Ta'ala khabar akhirat dulu, selamat daripada dosa, selamat daripada neraka, masuk syurga. Tapi lihat dunia, Allah Ta'ala kata, lihat menang tu, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Menang dekat, kalau boleh ada menang, ada kemenangan, ada pertolongan Allah, ada kemenangan. Menang jadi kerajaan. Yang jadi kerajaan boleh laksanakan Islam. Bila laksanakan Islam, seluruh dunia akan selamat. Laksanakan Islam, orang selamat lah. Begitu je, bukan laksanakan Islam kita dapat apa, dapat selamat. Orang tak curi, orang tak merokok, orang tak menyamun, orang tak minum, orang tak zina. Lega-lega lah.
Jadi ini apa nama kita kata faktor yang menyebabkan kemenangan iaitu kekuatan iman. Kita pun kalau nak ambil ayat kita kena ada keimanan kita lah. Jangan biar Islam dipersedemainkan. Sebab kalau Islam dipersedemainkan, kita biar belaka, dapat kuasa dia pun habis lah. Kalau ada kuasa, buat lah. Ada kuasa jaga lah. Nanti macam tengah negara, mana boleh. Dengan mikrofon. Ada setengah tempat tu, dia kata azan tu hanya sekadar dalam masjid sahaja. Mudah lah. Betul lah. Dulu zaman Islam mentadbir tu kita kata apa nama kerajaan Islam dulu, Osmaniyah tu, naik Kamal Atatürk, azan tidak dibenarkan. Nak azan juga boleh dengan bahasa Turki. Perempuan tidak boleh tutup orang. Pengajian Islam tidak dibenarkan. Dia nak agama sama lagi. Macam negara kita nak. Kalau masjid boleh bantuan ke imam boleh elam, maka gereja kena bagi elam juga. Tu dia. Nak gitu je. Ada dah orang kata, mana. Tapi yang dia jahat ni bukan kafir tu. Hak manusia orang jadi baru kafir. Ya, kalau kafir. Kalau kamu akan tu Islam. Dia jadi baru kepada kafir. Maka akhirnya azan tak boleh, nifak boleh, akhirnya masjid dijadikan museum. Waktu dia mati apa jadi? Waktu dia mati, panas dia off, pergi buh di laut. Sakit dia off, jerit. Waktu ditanam, bumi tendang naik mula. Akhirnya, itulah. Sampai hari ini orang kata kalau pergi tempat museum tempat kubur itu memang ada musuh lah. Musuh lagi. Orang Islam buat kerja begitu. Maka kita kena ada tadi kuat iman untuk memperjuangkan Islam. Yang kedua, kepimpinan yang mendapat hidayah Rasyidah. Kepimpinan yang mendapat hidayah bermula daripada khalifah ketua negara yang berada di Madinah sehinggalah panglima besar, ketua pasukan, kesemuanya terdiri daripada kalangan mereka yang mendapat tarbiyah iman, amal dan akhlak yang mulia. Kena maknanya dari atas hingga ke bawah tu beriman kepada Allah dengan akhlak Islam yang mulia. Payah juga dah. Ada juga seorang tu yang menceroboh. Tapi kalau pakai kawal belaka, ni pakai kawal belaka. Kepimpinan yang mendapat hidayah. Hal ini seperti mana dinyatakan oleh Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami yakni Allah jadikan daripada kalangan mereka beberapa orang pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat Tuhan kami. Maknanya berpandukan kepada Islam. Berpandukan kepada ayat Islam. Maka daripada atas hingga ke bawah. Kalau atas saja bawah tak ada kerja juga. Bawah saja atas tak ada juga. Kepimpinan mendapat hidayah. Itu punca-punca kemenangan. Yang pertama tadi kita sebut, dia ialah kekuatan iman. Yang kedua, pimpinan yang dapat hidayah. Ketiga, ketaatan yang ikhlas. Ketaatan yang ikhlas. Taat yang ikhlas. Macam taat yang ikhlas. Berapa dia? Ketaatan dalam Islam adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Bukannya taat secara melulu. Hal ini menjadikan seseorang ketua itu tidak boleh memberikan arahan sewenang-wenangnya. Manakala pengikutnya pula patuh dengan yakin terhadap kebenaran dan keikhlasannya sehingga mereka bukan sahaja bersedia untuk melaksanakan arahan, bahkan beriltizam dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Macam tu lah kita baca macam mana panglima Islam tu. Dia bagi arahan orang ikut belaka. Akhir sekali dia suruh kumpul api. Orang ikut lagi. Kumpul kayu api. Ikut lagi. Kumpul. Tak. Nyala ikut lagi. Terjun. Dia tening melampau. Terjun dalam api ni mudah diri. Mudah diri api. Tak buat belaka. Balik ikut ke arah sana. Kalau kamu terjun api tu, kau dah mati belaka. Maknanya orang kepada pemimpin tu jangan memudah tuli.
taat yang ikhlas. Ketaatan yang ikhlas. Mantaknya taat dalam perkara makhluk. Kalau semua dah tutup, no, 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 no. Berperias. Kamu lihat. Ini kau dah ke. Yang mana gini. Ikut dah ke pemimpin buat ni. Bercakap dengan prinsip pun. Ikut juga. Tak boleh. Ketaatan yang ikhlas tadi. Pemimpin dengan rakyat tu kena sama-sama taat kepada Allah. Dan kalau pemimpin tadi tak taat kepada Allah, rakyat pengikut tak boleh taat. Tak boleh kita kata sembrono, taat sembrono bodoh. Dah, Islam ni cekali. Orang Islam kena cekali. Macam kita tak ada imam, tak? Tak ada imam. Imam Allahu Akbar apa? Imam Allah dan bersujud. Tak ikut tak? Kena ikut juga. Kalau dibaca surat jaga. Betul tak? Allah Akbar. Jadi kita dah tahu tak? Ayat dia dah apa ke? Sebab tu dah kalau imam-imam yang hafaz Quran dia kata rakaat kedua dalam tarawih nanti ada sujud sejadah takut orang belajar. Sebab tu tengah-tengah masjid dia tak bubuh rapat ni tirai dinding ni. Tengah-tengah masjid dia bubuh rapat. Kau padat kan tebal tu. Macam tu dah bubuh rapat sangat dah masjid ni. Di luar buka habis. Kalau masjid tu sangat. Dah tengok. Ada satu masjid tu pula buka sikit. Imam kata tutup mana nampak. Orang kata tak ada nampak. Imam muslim tak tengok juga. Imam kalau imam nampak kan imam muslim. Tapi yang berlaku tu apabila imam tu sujud sejadah dia tak khabar. Maka nanti ada ayat sejadah dia akan sujud. Dia tak khabar. Apa tak faham. Lepas baca Allah Akbar. Makmum orang sujud berapa belakang. Tiba-tiba Allah Akbar. Mana Allah. Patutnya Allah Allah mungkin. Baca pun. Habis aku. Fikir bola. Jadi maknanya taat kepada pemimpin tu ada batas dia. Selama mana taat pemimpin kepada agama. Jadi macam itulah baca sembahyang. Mudah baca sembahyang. Mari tengok imam hafiz Quran ni. Tengok besar muka ni. Tak kira imam tahu. Kalau macam itu sama. Dan kena dia. Jangan pemimpin hebat ni. Hebat pun dia ikut syarak. Tapi Islam ni ajar taat tu yang ikhlas. Maksudnya taat yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin tak taat kepada apa? Maka jawapan tidak ada ketaatan. Okey? Sehingga kan mereka bukan sahaja bersedia. Okey. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa atti'ullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalikum khairun wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, kita yang beriman. Allah Ta'ala taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Orang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kalian berbantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kalian demikian dan lebih baik kalian dan lebih elok kesudahannya. Ni ayat ni kadang-kadang orang salah faham. Dia kata Allah Ta'ala kata taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri di kalangan kamu. Tengok ayat, tengok ayat. Ya ayyuhalladzina atti'u Allah wa atti'u Rasulah. Dia tak kata wa atti'u ulil amri. Dah. Tengok. Atti'u Allah, naklah kamu taat kepada Allah. Wa atti'u Rasulah, dan naklah kamu taat wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin di kalangan kamu di kalangan siapa? Ayat kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Jadi mana? Pemimpin di kalangan orang beriman. Kalau pemimpin tak beriman, okey ya. Pemimpin pula tak taat kepada Allah, tak taat kepada Allah, tak okey. Dan dibayar. Kemudian kalau balah menuliskan pendapat banyak kepada Allah, banyak kepada Rasul, dan banyak kepada Allah, Quran.
Hah? Tak tahu. Hafal apa? Benda tu Al-Quran. Tapi Al-Quran, kalau hadis, hadis tu hadis mana? Ada kitab. Kitab tak ada hadis di rumah. Kalau hadis tu dia tak faham. Baca Quran tak faham, baca hadis mana? Ada hati yang komen ulama. Boleh sepatah dua orang alim mengajar. Quran pun tak faham, hadis pun tak faham, nak condemn ulama. Ya Rabbi, kau yang tengok satu video, budak muda pasal capai mana. Orang asam betul cakap. Mentang-mentang boleh pakai pihak macam Yusuf pakai ada pihak putih dan pada merah. Dia hebat sangat. Dia boleh putih pada merah. Syekh Azhar, orang mengajar Azhar tu tak boleh pakai pihak putih atas merah. Orang tak boleh pakai. Baca Azhar, orang mengajar Azhar. Untuk buku kita pakai ni ada makhluk sahur baik dia bukan. Pihak merah, lebih. Pihak merah, pihak atas merah. Dia biasalah. Maknanya pihak merah pakai suban putih. Dan so bukan suban putih. Bukan suban. Pihak tak kuat. Ada budak muda tak ngaji mana Allah cakap kau punya ulama Allah kata ya Allah apa nak jadi gini. Samsing dakwah buat TikTok pula tu. Mentang-mentang orang bagi dia jadi imam sekali-sekala gawat dia rasa dia hebat benar. Dia kata nak jadi imam pun dia ambil budak muda lah. Sebab dia tak ngaji agama lagi. Di suara sedap. Kita suara sedap jadi imam lagi. Tak jadi. Dia kena apa pada imam tu kalau ni apa tu orang yang di kalangan mereka. Kita kan boleh baca sedap lagi. Imam tu mengaji banyak budak. Suara sedap. Dia pun nak kau nak doa pada imam. Kau buat TikTok dan kau boleh ulama. Oh, dia halal apa mahal? Mullah. Rasa muncul tu aku dia tak apa dah. Misalnya. Dia sebut itu. Maka Allah Ta'ala ajar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemimpin di kalangan kaum. Maknanya sekiranya pemimpin taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau tak perhati berselanggar berselisih pandangan, rajak kepada Quran, rajak kepada hadis. Ini Quran tak tahu, hadis tak tahu. Nak pandai orang tu. Ya Rabbi, inilah akhir zaman. Yang Nabi sebut bahawa apabila akhir zaman nanti, ulama-ulama dimatikan, para ulama dimatikan, yang tinggal orang jahil. Orang jahil pula dilantik jadi pemimpin. Menjadi pemimpin, dia buka sidang akhbar, sidang media. Fa'aktau bilari'in, fa'abatu wa'abadu. Maka dia pun bagi pandangan dengan tidak berdasarkan kepada dia sesat, ayat dia sesatkan. Maka dalam Islam ni, rakyat dengan pemimpin kena ada hubungan baik. Sebab itu taat yang ikhlas. Taat yang ikhlas macam tu imam dengan makmum. Makmum akan taat selama mana imam taat kepada perintah Allah. Sebab itulah tindakan imam tu diketahui oleh makmum. Gerak ke imam tu diketahui oleh makmum. Sebab tu kita tahu ni macam ni tiganya. Nampak kata imam tu buat apa? Itu dia kalau buka pun ada setengah masjid tu dia letak semak belakang tu. Ada tiga tu. Ada setengah masjid pula dibuka sebahagian pakai letak robot pada tinggi macam ni dia buka depan muslimat supaya muslimat boleh tengok imam. Imam ni contoh kalau ada. Bantu ada tu ustaz tu, ada seorang ustaz tu ada. Imam patutkan sunat depan ni bagi makmum tengok macam mana cara dengan sunat. Jangan sebenarnya pilih dia. Ada ustaz mana tulis sebut dia ada. Imam tak ada sebenarnya pilih. Patut orang tak tengok. Tapi apa kata, dia ikut sunat lah. Rasulullah merah sunat dalam pilih dia. Boleh pula benda betul. Contoh. Mana orang nak tengok imam. Itu yang ketiga. Yang ketiga, ketaatan yang ikhlas. Keempat, ajaran yang menepati fitrah. Ajaran yang menepati fitrah. Islam bukan sahaja menjanjikan pahala pada hari akhirat. Pada masa yang sama, Islam juga menjanjikan umatnya dengan habuan dunia serta tugas dan harta yang diberikan dengan adil setelah kemenangan dicapai. Misalnya ayat Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, ah, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, yaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Agama Islam agama yang lurus, tapi ramai orang tak tahu bahawa agama lain apa Ustaz tahu. Maka dalam hal ini ajaran yang dibawa Ustaz itu menepati fitrah manusia. Manusia nak apa? Manusia nak selamat akhirat. Manusia juga nak makan minum. Maka ketika itu kalau Islam menang pun ada habuan dia, ada habuan dia, ada habuan dia. Tak walimah tadi ada habuan dia. Jadi kemudian dan dalam agama ni manusia pun kena ikut fitrah manusia. Maksudnya nak makan, nak minum, maka Islam ajar makan minum. Dia sebab manusia nak kata, Islam tak suka nafsu manusia. Dia suka hawa je, hawa nafsu. Nafsu tak suka. Nak kahwin orang manusia, lelaki perempuan, memang ada nafsu. Maka dia galakkan kahwin. Dia suruh kahwin, bukan tak nak kahwin. Kau nak kahwin, saya nak wajib. Kahwin tak? Kahwin, dia nak wajib. Ada belaka. Ada masa wajib. Ucap dua orang kata tu wajib nikah lah tu. Tu wajib nikah lah. Tu wajib nikah. Ada masa wajib. Ada masa sunat. Ada masa makruh. Ada masa haram. Ada masa haram. Ada rasa haram. Benar tak? Dia apa mampu kita ikan fuqara dia rumah miskin nikah. Allah tak kaya kan dia. Lepas tu orang nak nikah, nak kaya nikah. Mana mereka boleh ada yang miskin. Dan orang miskin. Kaya. Mereka boleh orang jadi tempat tu. Sebab apa dia kata rezeki tu kau banyak. Dia macam mana tu? Dia nikah lah, kita cukup kuat, tak jumpa tak lagi. Sebab apabila kita nikah dia nanti insya-Allah rezeki banyak. Rezeki banyak tu dia boleh melancong sedikit banyak rezeki dia. Percaya betul tak? Kata betul. Jadi maknanya nak sebutnya Islam bukan meningkat secara manusia. Manusia nak kahwin, Allah tak sediakan lelaki perempuan kahwin. Ni galak nak nikah jantan dengan jantan. Memang betul. Binatang nak nikah jantan dengan jantan. Tak tak. Binatang tu Allah ciptakan dia tahu tu. Tina tu cukup umur dah cukup umur. Dia tak mahu saya kata cukup umur. Macam tu Allah Ta'ala buat makhluk ini. Dia tahu cukup umur dah cukup umur. Boleh tak mengapa kata ini masih manusia dia tak kira umur cukup umur dah cukup. Macam aduh, bukan no. Jadi agama Islam ni agama fitrah. Manusia nak Allah Ta'ala bagi belakang. Cuma ada kawalan. Nafsu gini, nak makan gini, nak kahwin gini, nak orang mana Allah Ta'ala kawal supaya nafsu kita itu diatur dengan cara yang baik. Nantilah. Dia tak ada pasal. Sebab tu kalau orang kafir, dia mari negara tentera. Tinggal bini 4-5 bulan dah. Masuk negeri yang dijajah. Tak ada bini berapa, dia cukup. Orang tak tahu terjadi. Orang tak. Sebab ada masalah. Ini kau. Asal kami itu ini pernah orang ikut serobot dengan kafir. Maka yang keempat ajaran yang menepati fitrah. Yang kelima pelaksanaan syariat Allah. Setiap orang Islam diwajibkan melaksanakan syariat Allah di mana saja dia berada, sama ada terhadap Allah dengan ibadat dan ikhlas dalam semua amalan maupun dalam mentadbir urusan dunia sama ada perang dan selepasnya. Itu kerja kita, laksanakan syariat Allah. Hubungan dengan Allah kena ada, ikhlas molek. Hubungan dengan dunia ada juga. Hal ini termasuklah melaksanakan syariat terhadap diri dan negeri yang diperintah. Diri kita pun kena laksanakan syariat, negeri diperintah pun ikut syariat juga. Ni apa ni? Kita kan akan mengharamkan jualan
vape 1 Ogos 2025. Ha. Dan tak ada siapa kata tak bahaya datang vape tu, bengong habis juga. Ada satu NGO di mana, satu negeri tu, dia kata setahun ubat orang tua dia jadi bengong itu hisap vape sampai tahap telanjang. Setahun dah buat MK tu, bolehlah sikit tak telanjang. Tapi bengong lagi. Maknanya, teruknya vape. Polis pun kata bahaya. Doktor pun kata bahaya. Dan apa yang tak diharamkan itu? Kerajaan dia kuasa kan? Dah, tak mau juga, apa juga. Nak bagi kayu ke vape. Siapa tak kini? Siapa tak kini? Gadah sebenarnya tak sia je. Itulah kampung dia. Dia bisa kumpul. Nampak tuan mafia dadah tu. Hebat-hebat Melaka kalau filem dia start. Dua-dua. Kalau muda-muda tengok filem dia start tu. Apa yang dibeli rasuah? Olehnya, hakimnya, menterinya. Siapa dia? Pokok mafia dia. Maka Islam tadi mewajibkan setiap orang kita melaksanakan syariat mengikut kemampuan dan mengikut situasi yang ada pada dia. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak darimu. Dan apabila kalian menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum dengan adil. Hukum ni maknanya adil. Hukum tak boleh orang buat perselisihan. Dia kena lakukan dengan adil. Boleh hakim, boleh kerajaan. Maka apabila kamu menghukum memerintah, maka perintahnya adil. Jangan mentang-mentang jadi pemerintah lah. Orang Melaka atau orang harta dia. Harta dia. Rokok yang memadai. Perokok dulu boleh tahan kira juga. Perokok untuk diri dia seorang ni, perokok harta rakyat habis. Harta rakyat dia harta dia. Ikut sendiri dia juga. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kamu menjalankan hukum antara manusia, memerintah, maka anda ke mobil adil. Kena laksanakan pemerintah dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan surah itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Mana Allah tak dengar belaka rintihan rakyat. Lihat belaka perangai pemimpin. Saya bisa jawab macam mana? Waktu dah perintah, kita bukan sekadar mengembalikan 50% royalti kepada negeri-negeri yang berkenaan, Pak Negeri. Kelantan dengan Sabah Sarawak, bahkan kita nak 20% daripada yang diberikan kepada itu. Hari perintah ada kuasa segera, dia minta izin semua. Rompak dan hormat dunia hari ini juga. Dah berapa waktu jadi jati cuci belak di lagi lagi. Apa jadi pecacah ni? Apa pula patutnya bukan suka kampung. Nasihatkan. Negara kita banyak umti. Apa? Maka pentadbiran dan pengurusan yang terbaik. Semua ciri yang disebutkan di atas menjadikan setiap jentera umat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga menjadikan mereka pemerintah negara yang berbeza dengan rakyat sebelum. Rakyat sebelum kafir ya, Rom dan Parsi. Bila mari Islam, orang tengok selalu, kata dia maaf, baiklah kalau kita ikut Islam lah, sebab Islam cukup. Sebab tu ada negeri tu asalnya memberi bantuan kepada tentera Islam. Sebab apa dia kata? Baik dia buat pemerintah Islam lah, walaupun tak Islam juga, tak ikut Islam, tapi ikut dia berada di bawah naungan kerajaan Islam sebab dia rasa Islam itu cukup. Gitu dia. Maka alladzina immakannahum bil ardi aqamus shalah wa atau zakat wa amanu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu mereka umat Islam yang jika Allah berikan mereka kuasa memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, memberikan zakat dan menyuruh berbuat baik serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah segala urusan. Ini Allah tak sebut Islam. Kalau dia jadi kerajaan, yang pertama mendirikan sembahyang. Kerja kita. Maknanya makmurkan, mentakmirkan masjid. Mentakmirkan masjid.
Kadang-kadang ada orang kerajaan dia tak suka masjid, dia tak mengajar. Dia hanya benar orang-orang tertentu yang mengajar. Orang mengajar tu pula pandai klaim je. Orang tak ngaji pun tak sebab. Orang tak boleh dengar dia mengajar. Sebab dia tu orang tahu dia bukan pandai mana pun. Tapi boleh klaim macam. Tapi orang boleh mengajar tak boleh mengajar pula. Orang yang patutnya mengajar tak mengajar pula. Kau Aqam solat sembahyang. Lepas ditamirkan masjid. Lepas sembahyang ada kuliah, ada apa. Ada negara yang tak pernah orang buat kuliah. Kalau buat kuliah pun hanya orang-orang tertentu sahaja. Yang dia kira orang tu tidak boleh memberikan kesan kepada orang untuk faham Islam yang baik. Sebab orang Islam kalau dia faham Islam yang baik, dia tidak akan jadi apa taat pada duri. Dia taat tadi lah, taat yang perkara makruf. Kalau cakap makruf dia lawan. Wa tahu zakat, mereka mengeluarkan zakat. Kalau dia pun dia keluar zakat, takkan nak curi harta orang. Takkan nak curi harta rakyat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka suruh buat baik. Wa nahu 'anil munkar, dan mereka cakap buat kemungkaran. Itulah. Ada setengah negeri dia menyekat jual haram. Mari kerajaan tersebut suruh jual haram. Nak kata mana? Dan dunia hari ini kan dia ada negeri kecil, negeri besar. Ada negeri wilayah, ada negeri besar negara. Macam kita kan macam Malaysia dah federalisme. Ada kuasa yang dipegang oleh persekutuan, ada kuasa yang dipegang oleh pihak negeri. Lesson judi haram dipegang oleh kerajaan persekutuan. Perwis tu dikuasai oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri berhak kat mana? Tak benarkan jual saja, tapi lesen dah dapat. Dah tak bersekutuan ke? Nak khabar. Nak khabar tu tuan dia kuasa. Tak boleh berlaku. Apa pun ada. Dan merintah lama mana dah. Baik mak keluar masih lagi banyak tu. Maknanya itulah nampak kuasa memainkan peranan dalam melaksanakan Islam dan sebagainya. So kata dah. Ni kalau baca ni. Pembukaan Islam kronologi pembukaan Mesir tu. Pertama menawan bila Haris kunci kemasukan ke Mesir. Menawan ke Farma hubungan selama sebulan. Libya tu. Kemudian menawan kota Belmis ke hubungan sebulan juga. Bukan senang menawan Bandar Aisyam, Egypt. Lepas tu menawan kota Babylon. Tentera Islam 8,000 cakupan. 12,000. Lepas tu menghadapi tentera sengit daerah Kediri, tentera Rom dikalahkan dan berbunuh di Iskandaria, tentera musuh 50,000, tentera Islam 12,000 sikit tapi menang. Sebab apa? Sebab tadi lah menawan kota Iskandaria. Tentera Islam berjaya memukul Iskandaria pada bulan Muharram tahun 20 Hijrah. Kemudian 4 bulan Mesir berada di bawah khilafah Islamiyah. Kemudian dua daerah utama yang menjadi pengkalan tentera Rom di Afrika Utara. Pengkalan tentera Rom yang berkuasa dan bersenjata. Ini Trablus. Tentera Islam terpaksa menghadapi tentera sengit dan ini ringkasan kebaca tak. Dan tentera musuh yang ramai jumlahnya bertahan dalam kota yang dibentengi oleh laut. Kebohongan terpaksa dilaksanakan sehingga memakan masa sebulan. Kejayaan dicapai apabila tentera Islam mendapat maklumat bahawa tiada kota dari sebelah arah laut dan ia berjaya diterusi oleh tentera Islam. Dan waktu itu bukan ada alat kebak roh hantar tak boleh. Jadi akhirnya tak tahu berita. Tengok sini dikawal rapi. Kepung akhirnya dapat maklumat sebelah laut tak ada gunung. Serang lalu. Ini ringkasan dia. Tentera Islam tidak menghadapi apa-apa tentangan di Balkah. Penduduknya berdamai dengan tentera Islam tanpa mengenal Islamnya. Penduduknya kafir, tapi tolong bantu tentera Islam dengan tentera Islam bagus. Mereka rela berada di bawah kerajaan Islam dengan membayar cukai yang tidak salin serta mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan. Maknanya orang kafir tolong Islam untuk lawan kerajaan penjajah ini. Faktor kemenangan dipelajari keimanan, kekuatan iman, pimpinan mendapat hidayah, ketaatan yang ikhlas, ajaran yang menepati fitrah, pelaksanaan syariat Islam, pentadbiran dan pengurusan yang terbaik. Dari kepada tadi. Maknanya, dosis itu faktor kemenangan Islam. Jadi kita zaman hari ini pun kena ada kekuatan iman, kena ada kepimpinan yang mendapat hidayah, kena ada ketaatan yang ikhlas, kena ada ajaran Islam untuk menepati fitrah, pelaksanaan syariat dan pentadbiran ini. Pelaksanaan syariah ini dalam masa kehidupan kita dan laksanakan dalam pemerintahan. Begitulah nak buat benda baik pun payah juga. Nak buat benda baik pun payah juga. Orang pilih ambil tek.
Apa nama, vape tu. Tu lah. Nak jaga vape tu nak jaga, kalau macam untung, tu lah boleh cukai. Cukai boleh kat siapa? Cukai boleh kat siapa? Cukai. Yang bawah tu. Cukai boleh kat yang besar. Itulah. Jadi maknanya dalam pemerintahan ni kena cerdik juga orang kita ni. Kadang-kadang orang kita tak faham tentang pandai nak cakap. Yang orang sebut lah, baru nak mengaji sikit-sikit, sekali orang jadi sekali-sekali pergi masjid, orang kali pakai dibuat pakai piang, orang tu jadi imam. Suara sedap. Jadi dia rasa dia hebat lah. Maka dia pun nak tunjuk pandai, komplain ulama membuat dia Allah. Dia hari ni. Tak sedar diri rasa batu. Lepas tu kadang-kadang dengan debat dengan orang-orang. Jadi tak boleh dia nak gong. Dia nak angin. Dah cukup lah. Wallah. Kemudian. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما قال الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا بل توفنا اللهم بارك في الدين مع المتعاونين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته